Keadaan terkini di Melo. Info terkini di area Melo dalam keadaan baik. Dan orang kata hujan tu baru start hujan. Dia kata semalam dia hujan lebat. Hari ni tak berapa nak hujan. Hari ni hujan sekejap. So info terkini Melo dalam keadaan baik. Orang kata masih dalam keadaan terkawal lah. Tak ada kata naik air. Semoga kata banjir tahun ni tidak memudaratkan kepada masyarakat kita, sekitar penduduk apa semua. Saya ucapkan orang kata tabah menghadapi apa jua dugaan dan rintangan yang berlaku. Anggap ini aja ada hikmah apa yang berlaku. Kita sebagai manusia, kita hanya mampu meracan dan berdoa, bertawakal. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Ya, yang mana tengok video ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi tengok video saya. Yang orang kata untuk bagi info sedikit. Yang keadaan Melo. Ya malam ni gelap sikit. Nampak ni cuaca sini gelap, dia lapu tak ada. So nampak awal-awal lah. Depan ni ada lapu je ke. Sini nampak gelap. Baik tak ada lapu tu lah keadaan sebenar. Bila tak ada lapu dia akan jadi kabur malam-malam. Beza kan. Bila dia tak ada lapu, so bila tengok dia ada lapu, depan tak ada lapu, ya cerah lah orang kata. Terima kasih dan Assalamualaikum.